Waalaikumsalam. Serta selamat salam sejahtera. Dunia semakin gila. Seks diperdagangkan di mana-mana sahaja, termasuk di talian dan juga di internet. Pada mereka yang memperdagangkan seks, mengambil kesempatan melalui industri seks, kita boleh ibaratkan mereka bagaikan ular sawa yang membelit nilai manusia, yang mematahkan tulang belulang moral masyarakat dan akhirnya membunuh masyarakat tersebut. Keruntuhan peradaban manusia amat ketara disebab adanya internet. Di alam cyber, pornografi dan pasangan seksual amat mudah didapati. Kecanduan terhadap internet dan juga pornografi mewujudkan ketagihan pada masyarakat yang amat tersasar dalam pemikirannya. Ini terwujud disebabkan pertama ia adalah mudah. Kedua, ia adalah percuma. Dan ketiga, para salah laku ini dapat menutup keaiban diri mereka melalui saluran alternatif ini. Di negara kita di Malaysia tidak lekang dengan cita-cita yang begitu mengaibkan disebabkan internet. Sebagai contoh, seorang suami berumur 40 tahun sanggup menghentak kepala isterinya ke dinding disebabkan isterinya menegur suaminya asyik melayan perempuan-perempuan jalangan di dalam talian. Kedua, seorang isteri sanggup melakukan cyber sex, akhirnya melakukan penzinahan dan kini dibalai polis kerana cuba untuk membunuh bayi dalam kandungan. Ketiga, antara contohnya, pelajar IPTA yang begitu manis bertudung lintuk akan tetapi melacurkan dirinya pada suami-suami orang dan merasa tidak segan silu apa yang dilakukan. Dan yang terkini seperti disiarkan di harian Metro baru-baru ini, 2 kanak-kanak berumur 7 dan 9 tahun melakukan seks lesbian tanpa hadir ibu bapanya disebabkan terpengaruh dengan imej dan video-video yang dipaparkan di dalam internet. Di peringkat global, perkara ini bertambah teruk sekali. Di barat, peradaban moral manusia tidak diindahkan. Yang penting ialah hasrat, nafsu yang disandarkan melalui talian. Antara contoh yang berlaku di barat ialah di Amerika. Kalau kita lihat laman sesawang, laman internet yang ada, yang disasar kepada masyarakat yang hauskan pornografi, hubungan antara lelaki dan perempuan bukan yang mutakhir. Kini lelaki dan lelaki, seterusnya perempuan dan perempuan, dan akhirnya sekarang manusia dan binatang seperti babi, anjing. Mereka sanggup melakukan seks dengan kuda, malahan ayam. Begitu rendah sekali martabat manusia. Begitu rendah sekali martabat manusia menangani isu ini. Seterusnya, di Filipina baru-baru ini 38 anak-anak gadis orang asli dipaksa untuk melakukan seks talian yang dituntun oleh masyarakat internet daripada Amerika dan juga Eropah. Mereka begitu berselera untuk melihat gadis-gadis ini diperlakukan sebagai binatang. Seterusnya, di Jepun. Di Jepun sebagai tradisi merupakan masyarakat yang begitu gemar dengan pornografi yang berunsur-unsur sumbang muhram. Dan terkini, Jepun tanpa dipertikaikan lagi merupakan negara yang terpaling besar mengeluarkan komik-komik sumbang mahram di seluruh dunia. Dan kalau kita lihat di Asia, di negeri China umpamanya, mereka tanpa disangka lagi merupakan masyarakat pembeli pornografi yang terbesar di dunia selepas Jepun dan juga Korea Selatan. Dan di negara ASEAN, Thailand dan Filipina adalah teratas dalam negara yang mengeluarkan pornografi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ke manakah kita dengan teknologi terkini? Bila kita lihat perhubungan manusia, terutama sekali perhubungan perkahwinan, tidak dinafikan lagi, fakta dunia mengatakan bahawa punca perceraian yang berlaku sekarang pada abad ke-21 adalah disebabkan
internet. Dan ini kita boleh andaikan disebabkan purata mereka-mereka yang melihat internet adalah mereka pada umur 30 tahun dan juga yang berkahwin. Apabila mereka ini terlalu taksub dengan alam-alam fantasi yang melibatkan seksual, terlalu mencari kesempurnaan yang tidak pernah terwujud, maka satu, perhubungan suami isteri menjadi renggang. Kedua, mereka saling mencari kesempurnaan yang tidak pernah wujud. Dan ketiga, mereka tidak rasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan. Yang lebih mengaibkan sekali tuan-tuan dan puan-puan, seks tidak lagi disasarkan kepada dewasa. Kini bayi dan kanak-kanak merupakan antara produk seksual pornografi yang paling diingini oleh masyarakat antarabangsa. Fakta yang dikeluarkan oleh Family Safe Research yang berbekalan di Amerika mengatakan 20% pornografi yang terwujud di dunia disasar atau digunakan kanak-kanak sebagai temanya dan pelakonnya. 20,000 imej pornografi saling bertukar tangan di dalam internet. Dan terkini yang paling menakutkan sekali ialah kanak-kanak sekecil 2, 3 dan 4 tahun digunakan sebagai bintang porno untuk masyarakat yang songsang ini. Akhir sekali, sebagai kesimpulannya, ingin saya ingatkan diri saya dan juga diri tuan-tuan semua bahawa teknologi diwujudkan bukan untuk keburukan manusia. Ia diwujudkan untuk kebaikan manusia. Akan tetapi manusia yang tiada agama selalu tersasar pemikirannya. Dan manusia yang terlalu alpa tidak menyengkang penggunaan internet terhadap anak-anak dan terhadap diri mereka, maka inilah masyarakat yang akan meruntuhkan negara, agama dan akhirnya kehidupan manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.